semua! Jom belajar cara pengisian nilam di portal AENS bersama cikgu. Anda boleh muat turun aplikasi Delima di telefon pintar. Atau masuk ke Google Search dan type ini ialah pautan untuk pengisian nilam secara online. Log masuk ke dalam portal Delima dengan menggunakan email ID Delima yang diberikan oleh pihak sekolah. Jom lihat paparan utama setelah anda log masuk ke dalam portal nilam. Jom lihat apa yang ada dalam menu pengiktirafan. Anda boleh lihat berapa bilangan buku yang perlu dibaca untuk mencapai bintang 1 sehingga yang tertinggi iaitu 5. Jom lihat bahagian carta pendahulu pula. Dalam bahagian ini akan terpapar nama dengan bacaan nilam tertinggi termasuk kedudukan nilam diri sendiri. Sekarang, jom isi nilam. Berikut ialah pilihan bacaan nilam iaitu buku, sumber digital, artikel, jurnal atau lain-lain. Isi maklumat yang diperlukan, boleh pilih jenis buku dan bahasa. Setelah selesai, tekan seterusnya. Kita teruskan dengan pengisian rumusan dan pengajaran pula. Isi rumusan dan pengajaran mestilah melebihi 10 patah perkataan dan cikgu akan menilai penulisan kamu. Setelah selesai melengkapkan bahagian rumusan dan pengajaran, nilai buku yang kamu baca dan klik seterusnya. Ini pula bahagian muka buku cerita yang kamu baca. Kamu boleh muat naik gambar buku yang kamu baca. Tak masukkan gambar pun tak apa. Ini langkah yang terakhir. Pastikan kesemua maklumat, rumusan dan pengajian diisi dengan betul. Akhir sekali, klik hantar. Yeay! Kamu telah berjaya mengisi nilam secara online. Oh ya, bagi pengisian e-buku, sumber digital, jurnal artikel dan lain-lain, bezanya dengan buku fizikal, perlu masukkan pautan bacaan. Sekiranya terdapat kemusykilan, klik sahaja menu garis 3 untuk maklumat lanjut. Sekian sahaja daripada kami, tim Pusat Sumber SK Malawa. Selamat mengisi nilam murid-murid.